saya jemput Yang Berhormat Pendang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Di segi prinsipnya, usaha kerajaan untuk memperkukuhkan keselamatan jalan raya, meningkatkan pematuhan undang-undang serta memperkasakan aspek penguatkuasaan. Namun demikian, saya ingin membangkit 3 perkara yang pada pandangan saya perlu diberikan perhatian serius agar pindaan yang dibawa ini benar-benar mencapai matlamat melindungi nyawa dan kepentingan rakyat. Pertamanya, keselamatan jalan raya memerlukan infrastruktur yang selamat. Puan Yang di-Pertua, apabila kita membahaskan rang undang-undang ini, sebahagian besar fokus diberikan kepada peningkatan denda, hukuman dan penguatkuasaan terhadap pengguna jalan raya. Namun saya ingin mengingatkan bahawa keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pengguna jalan raya semata-mata, bahkan turut menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan infrastruktur yang selamat dan berkualiti. Sepanjang tahun highway utara selatan tidak ada maintenance. Di jalan ini tak pernah siap-siap. Itu juga kerajaan perlu melihat. Kadang-kadang maintenance di jalan raya, di highway, di lebuh raya ini boleh menyebabkan kemalangan. Jadi kita tengok di Malaysia ini, maintenance jalan raya ni tak pernah berhenti. Setiap masa bermula daripada lebuh raya ini dibina sampai sekarang. Saya selalu berulang-alik daripada utara ke Kuala Lumpur untuk bermesyuarat dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, kita harus melihat kepada outcome ataupun hasil daripada pembinaan jalan raya dan juga maintenance ini adakah memberi kesan yang lebih baik. Kalaulah dilaporkan seharian, setiap hari melalui akhbar media sosial ini bahawa kemalangan sentiasa meningkat dan sentiasa meningkat. Jadi maknanya keberkesanan di segi sistem yang ada ini perlu dikaji semula. Hakikatnya masih banyak. Kita tengok keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pengguna jalan raya semata-mata. Ini adalah kita tengok bahawa hakikatnya masih banyak kawasan khususnya di luar bandar berdepan dengan masalah jalan yang berlubang, jalan yang sempit, kekurangan lampu jalan, bahu jalan yang tidak sempurna serta persimpangan yang berisiko tinggi. Persoalannya, adakah adil jika terus meningkatkan hukuman terhadap pengguna jalan raya sedangkan dalam masa yang sama masih terdapat kelemahan infrastruktur yang turut menyumbang kepada kemalangan. Kita mengguna jalan raya, highway, kita bayar duit tol. Tetapi kita kena bayar lagi komisen untuk kita top up touch and go. Ini juga satu penekanan ataupun diversion issue ataupun pemindahan kos kepada pengguna jalan raya. Yang mana guna buat lebuh raya, guna duit rakyat, duit kerajaan, tiba-tiba tak apalah untuk kemudahan, untuk kesenangan, kita dihadapi dengan jam dan sebagainya, kita kena bayar tol lagi dan kos top up touch and go tu, kita kena bayar lagi 50 sen kepada ejen-ejen yang diberi oleh lembaga lebuh raya Malaysia seperti Petronas dan sebagainya. Ini tak adil. Sepatutnya mereka memberi servis. Kita kena, lembaga lebuh raya kena tanggung kos ini. Jadi oleh sebab itu, kita bangkitkan perkara ini supaya saya sendiri dah terlibat dalam keadaan yang mana saya selalu berulang-alik. Kalau takat 200 liter bagi subsidi kat kita tak cukup. Tak cukup. Kita kena guna harga yang standard, harga semasa. Minyak dah turun lebih kurang daripada $144 USD satu tong kepada 70. More than 50%. Minyak dah turun. Minyak diesel turun 1 bulan Julai baru boleh guna. Tapi minyak petrol, minyak RON 95 masih lagi tidak turun. RM3 lebih lagi. Jadi nak mengaku hero pun tengoklah tempat. Kita sendiri naik, kita sendiri turun, lepas tu mengaku hero. Tak kena. Jadi oleh sebab itu, kita tidak boleh melihat hanya faktor manusia setiap kali berlaku kemalangan. Dalam banyak keadaan jalan dan persekitaran turut menjadi faktor penyumbang yang perlu diberikan perhatian serius. Justru itu saya ingin mencadangkan agar kerajaan melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala serta mempercepatkan kerja-kerja menaik taraf
lokasi-lokasi black spot yang dikenal pasti mempunyai kadar kemalangan dan kematian yang tinggi. Saya juga ingin bertanya kepada Menteri, apakah sasaran kerajaan untuk mengurangkan lokasi berisiko tinggi kemalangan di seluruh negara dalam tempoh 5 tahun akan datang? Mesti ada target dia. Mesti ada sasaran dia. Kerana pada akhirnya jika rakyat bertanggungjawab memandu dan berhemah, maka kerajaan juga bertanggungjawab memastikan jalan yang digunakan rakyat berada dalam keadaan yang selamat. Kita tak nak umum jawab di sini dengan penuh keyakinan, tiba-tiba tidak ada satu hasil selepas 5 tahun, 10 tahun daripada apa yang sedang dilakukan oleh sistem dalam Jabatan Pengangkutan Jalan sekarang. Jadi menteri harus jawab benda-benda macam ni. Kita tidak boleh hanya menghukum selepas kemalangan berlaku. Kita mesti mencegah sebelum nyawa melayang. Yang keduanya, denda mestilah bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum. Puan Yang di-Pertua, RUU ini turut memperlihatkan peningkatan pelbagai kadar denda dan penalti bagi beberapa kesalahan lalu lintas. Subsidi sudahlah banyak yang ditarik balik. Sekarang nak kena lagi denda kepada pengguna yang kadang-kadang merupakan satu kewajipan kepada beliau. Jadi untuk mereka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan inilah mereka akan disaman dan sebagainya. Jadi pendidikan tidak berlaku. Maksudnya satu kesedaran kepada pengguna untuk mereka berhati-hati. Termasuklah driver-driver pengangkutan awam, lori-lori besar yang mana kita selalu kena berjaga-jaga, berhati-hati dengan mereka ini kerana mereka nak memotong. Mereka terus keluar, tak pedulilah. Sebab mereka besar, apa pun tidak jadi kepada mereka, tidak ada kesan. Jadi sistem pendidikan untuk mendapat lesen ini bukan bermula ketika mereka dah melakukan kesalahan. Kena ada ketika mula mengambil lesen L lagi sistem pendidikan ini dengan ada satu kesedaran tanggungjawab mereka kepada negara, tanggungjawab mereka kepada rakyat yang tidak berdosa, yang mana orang berjalan kaki dilanggar dan sebagainya. Dan juga penunggang-penunggang motosikal. Jika sebaliknya hukuman ini lebih saya lihat pada keadaan ini, saya memahami hasrat kerajaan untuk meningkatkan tahap pematuhan undang-undang, namun saya ingin mengingatkan bahawa falsafah sesuatu hukuman ini tidak boleh hanya bersifat punitif, iaitu menghukum semata-mata. Sebaliknya hukuman perlu bersifat didaktif, iaitu mendidik, membentuk sikap, mengubah tingkah laku pengguna jalan raya. Jika seseorang dikenakan 500 hari ini tetapi masih mengulangi kesalahan yang sama pada masa hadapan, maka hukuman tersebut sebenarnya gagal mencapai tujuan asal. Sebab itu saya berpandangan kerajaan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih seimbang. Bagi kesalahan tertentu yang tidak melibatkan kecederaan atau kematian, pesalah boleh diwajibkan mengikuti kursus keselamatan jalan raya, program kesedaran trafik atau khidmat komuniti berkaitan keselamatan jalan raya. Pendekatan seperti ini bukan sahaja menghukum, bukan mendidik. Kita tidak mahu timbul persepsi bahawa setiap kali berlaku masalah disiplin jalan raya, penyelesaiannya hanyalah menaikkan kadar denda dan mengambil lebih banyak wang daripada rakyat. Matlamat sebenar undang-undang bukanlah untuk mengutik hasil, tetapi untuk mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Ambil sikit lagi, sikit. Plan jangka panjang menengahi pemandu mabuk di bawah pengaruh dadah. Puan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh isu yang lebih besar iaitu keselamatan nyawa pengguna jalan raya. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, rakyat berulang kali dikejutkan dengan kematian yang melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Mangsa yang terkorban bukan penjenayah. Mereka hanyalah rakyat biasa yang sedang memandu, pulang ke rumah, pergi bekerja dan balik kerja dan sebagainya. Namun sehingga hari ini, rakyat masih tertanya-tanya apakah langkah jangka panjang yang benar-benar berkesan sedang dilaksanakan untuk menangani ancaman ini. Kita sering mendengar tangkapan dibuat selepas tragedi berlaku. Kita sering mendengar kenyataan tegas selepas nyawa melayang. Tetapi dari sudut dasar, apakah strategi nasional yang benar-benar mampu mengurangkan kejadian seumpama ini daripada terus berulang? Saya ingin bertanya kepada Menteri, adakah kementerian mempunyai pelan tindakan nasional yang khusus untuk mengurangkan kematian akibat pemandu mabuk dan pemandu di bawah pengaruh dadah dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang? Kerana ukuran sebenar undang-undang ini, banyak kompaun yang berjaya dikeluarkan atau berapa ramaikah yang berjaya ditangkap. Ukuran sebenar kejayaannya ialah berapa banyak nyawa berjaya diselamatkan. Jadi saya nak mencadangkan lagi satu compensation ataupun ganti rugi kepada pemandu mabuk yang memandu dan melanggar mereka sehingga terbunuh. Walaupun ada Seksyen 41(1) tidak mencukupi. Mesti ada satu cadangan daripada pihak kerajaan
untuk menghukum pemandu yang mabuk ini dan membunuh mereka yang tidak berdosa ini, membayar ganti rugi selain daripada menarik lesen, memberi kesedaran kepada mereka untuk bagaimana untuk memandu dengan lebih baik. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya ucapkan berjumpa lagi. Terima kasih Yang Berhormat Pendang.